Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berada di Jalan Turi Bangsa bersempena dengan majlis pernikahan antara Fadia dan juga Muhammad. Jadi kita baru saja sampai di lokasi pukul 6.55 minit pagi. Baru nak cari PIC, nak kontak PIC. Saya tengok kereta semua dah ada, jadi mungkin orang ada kat dalam lah. Saya nak confirmkan di mana lokasi kita, macam mana nak set up semua. Betul kita boleh set up insyaAllah. Hari ni saya bersama dengan J pun dah tengok kat belakang tu macam mana nak set up tu kot. Kita unload dulu, set up. Okey, kita dah jumpa dengan PIC. Kita dah decide lokasi konsul, mungkin dekat Bucu tu. Betul, kita ada akad nikah, sesi akad nikah semua di bahagian dalam. Ruang tamu dalam. Oh, Assalamualaikum. Rizwan. Rizwan. Naim Okey. Jadi kita nak set up dulu. Nak drop orang dan kita akan cover bahagian luar dan juga dalam. Mana so ini kawasan untuk akad nikah. Ni kawasan orang kata holding dulu. Ni kawasan untuk akad nikah nanti. Ada pelamin untuk akad nikah sini. Jadi kita set up di sebelah dinding ni lah, dinding tertutup ni. Plan asal mungkin kat atas, tapi macam susah juga untuk kita nak keluar masuk semua, nak angkat barang kat atas semua. Jadi kita decide mungkin set up di luar saja. Mungkin bawa speaker ataupun mic receiver tu ke dalam sikit. Alright. Saya nak turunkan barang dengan J sekejap. Letak kat sini lah. Tapi kena set up ngam-ngam kaki dia bersatu. Kalau kau yakin Risky lah. Dekat kaki kau tak boleh? Dia uneven sikit lah. Kena cari lapik sikit lah kan. mungkin kat belah sini lah, paling-paling pun. Aha. Ada triangle yang sini okey sikit. Tapi kena pijak sikit kat belah sini. Pajak. Boleh. Tarik tali. Ya, turun barang tu lah. Dia memang kena konsep tu. Oh, maksudnya dengan tripod. Okay, kan stand luar biar dia kosong tu. Betul. Kalau dalam kena pakai dua stand tu. Okay, stand ada 5.
Bos, tambah stand lagi. Sudah pasti. Aku nak curi kipas ni bang. Mana dia? Curi. Yang belah sini? Oh, belakang ni. Belakang tidak ada. Maksudnya depan pintu ni lah maksudnya. Stand kat bawah ni je lah. Mana ada ruang pun. Boleh tapi buka kecil. Ni kalau masuk tak? Ini. Nah, jadi National Geographic pula. Kembali bersama Cik Naim. Kita punya apa? Location kita cramp. Kita kena susun lah. Itu lah HP dia. Tengok tempat makan potong kek belah bawah kan. Oh ya. Ya. Kan dia simpan sementara. Media bawah. Kan tu nak bawa keluar je lah. Dan pintu dapur bawah tu. Betul tak makan kat situ? Bawa keluar sini lah maksudnya. Tu ada meja panjang ni, meja beradab ni. Tapi tak ada kerusi. Meja panjang ni kau je yang makan beradab meja panjang macam ni. Ini meja hidang pun tu. Iyalah. Salah sangka. Awak tu je meja panjang makan beradab. Ini pelan. Oh, sakit. Tengok dia dulu tak? Bawah Tak sekali. bawah lah. Tak bawah lah. Berat tak? Oi. Berat aku angkat macam ni. Tu kalau letak hand. Tapi tak lama lah. 15 saat je lah.
15 sampai 5 Siut. Mantap lah. Mantap lah. 2 hours later. Nampak setup kita memang berterabur sikit hari ni. Kabel na'udzubillah. Sebab memang 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 kejar masa sikit. Kita ada kat dalam ni, kita pasang kita punya fin, ada speaker, ada fin lagi satu sebelah sana untuk cover bahagian depan lah. Alright. Okey, kita tengah standby. Kita tunggu rombongan pengantin dan juga Tok Kadi untuk sampai. Inilah hall nikah dia hari ni. Dia ada mezzanine floor, ada chandelier, pelamin dia, kawasan untuk nikah. Kita punya speaker dan juga antena di belakang tirai ni. Kemudian kita ada space lagi satu, space yang kedua untuk family duduk. Pun kita letakkan speaker tadi. Speaker di bahagian atas tu untuk cover bahagian sini dan bawah lah. Kemudian floor bawah ni ada meja makan pengantin dan juga untuk kek lah di pintu masuk utama dia. Atas just bilik lah. Alright, kita standby untuk mulakan majlis. Ni mana dia? Oh, tak ada. Tunggu standby yang perempuan. Right, ni bukan, ni groom. Oh, salah. Ni groom. Bukan nikah. Apapun Tok Kadi dah ada di sini. Jadi marilah kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa seluruh umat yang mengikuti sunnahnya sehinggalah pada hari kiamat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan di dalam Islam. Dipastikan nama pengantin lelaki, nama pengantin perempuan disebut dengan betul, dan mas kahwinnya disebut dengan betul dan jelas. Boleh Terima kasih. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik kepada tuan badannya penganiayaan atau dalam suatu syaratnya. Maka saja membuat buah dengan
Okey, sekarang pukul 11.30. Kita Kantin kita masih lagi bergambar dekat dalam tu. Tapi sekarang ni tamu yang lain semua sudah pun menjamu selera lah di meja-meja hidangan yang disediakan di bahagian bawah ni. Dia ada kemah yang disediakan lah. Kita pun kejap lagi mungkin kita nak pergi cari lah apa makanan. Dengar cari char kway teow ni kan, meriah dengar kan. Jadi lepas ni insyaAllah kita pergi makan dulu. Alright, kita santai sampai petang ni, sampai dalam pukul 2 macam tu lah. Nanti kita boleh habis. Apa jadi bang? Jangan. Kata saya. Bukan. Jatuh. Ganti buat Willy ya. Willy. Makan aja. Lama nunggu. Angin. Cin. Char kway teow Buat live apa sebenarnya? Hei, kita record tu. Tak pedas? Kita mantap satu kak. Boleh. Mantap. Baru nampak Big Brother join makan. Oh, okay. Safe. Okey, kita makan char kway teow pula. Mantap. Ini Rasa aku terbalik. memang terbalik lah. Ini kata orang Jawa tadi pakai tu lah kata je. Jawa sebenar makan macam ni. Dia tak suka yang tirus, dia suka yang besar. Dia suka cabaran lah. Suka cabaran. Dia tarik. Alhamdulillah. Apa dia? Walaupun ada kabel melintang kat tangga, orang boleh jalan dengan selamat dan selesa. Ui, siapa buat? Siapa buat? Selamat. Cantik dah kemak. Ui. Kalau daripada atas memang tak nampak lah kabel tu. Invisible. Ui, invisible. Orang ingat speaker wireless. Ui. Geram ke tengok. Tapi wireless tak wireless tu dah gelap lah je. Angin pun dah mari je. Dia nak kemas yang besar. Dalam terteti dia kata pukul 3 will rain. Dah ready untuk ditirai. Kan? Kita tunggu dulu lah. Sekarang pukul berapa? Dah 12.20. Dah macam tak ada orang lah sebenarnya. Tapi speaker tu mungkin perlu diselamatkan lah.